sebagai satu ganjaran yang besar untuk kami berada di masyarakat dalam keadaan penuh dengan pertolongan rahmat dan perlindungan. Skuad prihatin Seri Semantan adalah untuk memberi sedikit sumbangan kerana kami memahami musibah Terima kasih Seri Semantan. Terima kasih kepada Kedai Emas Seri Semantan sebab sudi memberi sumbangan kepada kami masa-masa banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih Kedai Emas Seri Semantan dari memberi bantuan. Ya, terima kasih Kedai Emas Seri Semantan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Terima kasih. Alhamdulillah, kami berada di Dewan Indra Putra. Baru saja selesai majlis penyampaian sumbangan daripada skuad prihatin Seri Semantan. Hari ini kami telah menyumbang sebanyak 21 pek bakul makanan kepada mereka yang terjejas dengan musibah banjir. Alhamdulillah, sampai terus kepada tangan mangsa yang ditimpa musibah. Terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama dan terima kasih kepada semua pasukan sukarela, tim skuad prihatin Seri Semantan. Seri Semantan, Seri Semantan, Seri Semantan. Sekarang ni dekat Sungai Isap lah. Tadi dekat Indrapura, Dewan Indrapura. So ahli-ahli Kedai Emas Seri Semantan, warga-warga emas Semantan yang dah diterima sumbangan. So sekarang dekat Sungai Isap.